Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ni saya nak buat video ringkas je kan, sebab dia saya tak plan nak buat video lagi. Cuma hari ni saya nampak kebun saya ni telah diserang oleh sesuatu yang mana menatang ni memang mengorek lah kan. Kita buat satu rondaan ringkas dulu dengan kenderaan untuk pastikan yang benda tu dah tak ada dalam kebun ni. Lepas tu baru kita review. Buka-buka pagar ya, nampak dah tercabut dah pokok pisang. Ni satu, lepas tu belakang tu ada lagi tu. Lepas tu ada yang ranap kan. Apa, kita pusing dulu. Belakang ni confirm dah ni, confirm babi. Lama dah babi ni tak ada. Ni baru ada balik. Tu je lah yang nampak kan. Kita pusing dulu. Okay, setakat ni Alhamdulillah pokok kelapa tak ada yang terjejas. Semua okey. Pokok durian pun okey. Pokok mangga pun okey. Pokok petai pun okey. Petai jering tak ada masalah lah. Tengok tak ada yang kena serang. Ni pokok petai. Pokok jering. Babi memang boleh masuk sebab pagar zinc ni pun banyak yang dah cabut-cabut dah kan. Zinc ni zinc yang jenis orang kata nipis kan. Kena tiup angin lama-lama dia terkoyak. So babi tu mungkin boleh masuk kat sini lah kan. Kalau dia tak masuk kat sini pun mungkin dia boleh masuk daripada pagar sebelah lagi. Ini dia makan rumput dia ataupun masuk ke depan. Boleh je babi tu nak masuk ke mana-mana pun. Pagar banyak dah keput. Star apple pun okey. Sebelah situ pun babi boleh masuk juga. Sebelah ni pagar zinc dah uzur. Jadi itulah kan. Lama dah tak ada serangan babi ni. Baiklah tonyok. Dia kalau dia congkir sampai
Habislah dia punya umbi tu kan. Tak semualah. Yang kecil dia makan. Yang besar ni dia tinggalkan. Nasib baik. Dia tak tahulah kan. Nanti dia datang repeat ke macam mana ke tak tahulah. Dia cungkir keliling-keliling tu. Yang dia ambil yang muda-muda. Yang ni memang kecil-kecil lagi. Memang sedap lah dapat kat dia. Ni yang last. Hancur. Ini boleh kata confirm bukan kera. Kera lain, dia makan, dia kacau atas-atas ni je. Biasalah, berkebun memang macam ni kan. Jadi tak apalah tu. Biasalah. Memang benda-benda ni boleh orang kata boleh dijangkakan. Cuma orang kata kalau teruk sangat serangan babi ni, mungkin untuk masa akan datang saya tak tanamlah pokok pisang kan. Sebab nak repair pagar ni pun, tengoklah, mungkin last kali saya pakai plastik hitam je kan. Sebab zinc ni satu masalah bila dia reput kan. Sebab saya nak ambil zinc ni pun zinc yang terpakai kan. Orang dah tak pakai, orang ganti zinc baru buat bumbung kan. Kita ambil zinc ni, kita bubuh dekat kebun. Tapi itulah, dia nipis. Lepas tu banjir pun sama kan. Cuma nasib baik zinc yang orang kata tidak menentang arus ni kan. Yang zinc belah depan dengan belakang tu yang menampung, yang menahan arus, habis tercabut. Zinc ni dia ada lagi sebab dia tak menahan arus. Jadi apa itulah, kok mana pun saya tak repair lah pagar zinc ni. Buat sementara waktu ni memang tak repair lah. Jadi itu sajalah perkongsian ringkas saya pada kali ni. Sebab dia memang saya tengah buat kerja lagi ni kan. Lepas daripada racun umpai tu pun baru 2-3 hari. Tak kuning lagi pun umpai pun kan. Saya tengah repair busuk pokok mangga kan. Nantilah dekat-dekat nak siap nanti, saya tunjuklah pokok yang last saya nak repair tu. Nanti saya tunjuklah macam mana saya repair busuk pokok mangga ni kan. Sekarang ni baru siap satu je pun. Kalau perasan tadi masa saya lalu dekat pokok durian tu, ada satu busuk pokok mangga tu yang nampak hitam tu. Tu tanah baru ni lah, baru besar lebarkan busuk dia kan. Ada lagi 9 pokok. Datang santai-santai, relax-relax kan. Semalam sempat buat satu pokok je. Ya, lama tak menggali ni kan. Sakit badan juga. Tak tahulah, mungkin lah semalam 1, hari ni 2. Kan, mungkin dekat dah orang kata dah 2-3 hari tu mungkin lah boleh siapkan 3 kan. Itu je lah perkongsian saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani. Menatang ni tolong padatkan. Sud rupanya. Cari cacing. Tak apalah.